Guys, aku dah sampai dah. Memang akses dia dekat gila dengan mos. Tapi bangunan dia kena tutup. Genting kalau tak lulus jadi nak gilon dia kan. Dia punya style dia macam bedroom siap. View macam dekat luar negara dah. Hello, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Hari ni kita nak pergi ke Genting Highland. Nak pergi dengan family aku. Actually aku dah lama dah pergi, tapi disebabkan banyak sangat kerja and adalah hal-hal yang membuatkan tak jadi nak pergi tu. Okay, jom kita gerak ke Genting Highland. Yes bro, really sleeping. So kita dah sampai dah. Sekarang ni aku berada dekat Genting Highland Premium Outlet. Ni dah naik ke Bekar sampai ke puncak. So jom kita tengok macam mana. Aku dah sampai dah di apa nama Sky Avenue. Ya, aku flick kamera. Lawa guys. Kita dah sampai guys untuk hotel yang aku nak pergi check in dengan family aku kali ni adalah Genting Highland Hotel. Tentu aku tak ingat nama dia, tapi nak cakap dia berdepan dengan Genting Skyworld guys. Ni Genting Skyworld, depan dia hotel. So memang akses dia dekat gila dengan mall nak cakap. Kita dah cuba try check in kat hotel ni, tapi staff dia, kru dia dekat sini kata yang hotel ni dah full. Tak ada rezeki lah nak tengok macam mana view dekat hotel ni kan. Kita boleh share dekat tempat lain dulu. Okay mah, kita tengok apa lagi yang ada. Makan buah ke? Buah je. Kita nak diet. Apa lagi budak ni? Anak diet pula. Kat sana. Taufan! Taufan! Okay, tengok ni guys. Tu ada bangunan. Tapi bangunan dia kena tutup guys. Kita dah sampai dah dekat Windham. Kalau korang nak pergi Genting Highland, nak ada view atas langit, lepas tu kabut-kabut foggy macam ni kan, yang tebal punya, korang check in je dia kat Windham. Nanti aku tunjuk dia punya interior room dia macam mana. Sebab ini pun actually first time lah dengan family aku kata aku check in dekat hotel ni sebenarnya. So nak tengok macam mana dia punya rupa dia lah, looks dia macam mana, padu ke tak padu. Kau tengok hoodie, Benny dah macam kat negara Europe, negara sejuk-sejuk. Padahal ni kat Genting. Genting kalau tak lulus dia nak gilon dia kan. Okay, so sekian lama aku dekat 2 jam tunggu. Bila nak check in, okay, sekarang nak pergi ke bilik. Jom kita nak tengok sikit bilik hotel Windham ni macam mana, supaya untuk yang mana nak pergi Genting tak tahu nak check in Windham. Kita dekat level 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ni bilik air kita. Ada gas, kita ada 2 gigi, hair dryer, cermin, towel dan sabun mandi. Ni paling best guys. Sini ada view. Yang kalau korang tengah tengok sekarang ni, ini adalah awan. Tak nampak apa Yo, okay, tadi kalau korang tengok tak nampak apa kan. Sekarang ni dah start nampak guys. Dah ada nampak bukit-bukit. Dia punya kabus dia ke sana. Situ ada tasik. Push, tu. Kat luar pun ada juga. Pun ada massage juga guys. Korang mana yang dah lepas dan dah penat badan tu, korang kita massage. But also kita ada juga indoor punya swimming pool. Nampak guys. Ini jangan cakap budak-budak je boleh main. Aku pun teringin nak masuk. Punya style-style dia macam bedroom siap. Tapi best tu. Okay, macam biasa aku kalau pergi makan nasi goreng wajib.
Hello, good morning guys. Hari ni hari kedua kita dekat Genting Highland. Jadi aku sekarang ni duduk kat balcony, enjoy sunset. Sunrise eh? Pun nampak view macam dekat luar negara dah. Nampak guys, lawa tu. Busy kontes. Sana ada, sana mesti KL. Tapi dingin-dingin gaya-gaya tapi lawa. Masya Allah. Alright guys, hari ni kita nak pergi ke dia punya swimming pool. Sebab semalam kita check dia punya swimming pool dia memang best. Ada air panas, ada air sejuk, tapi ada air panas. Baru dah sedap tadi. Tapi kita try rasa dulu panas ke tak. Alright, so korang pergi mandi dekat belah sini. Now aku nak tunjuk korang satu view air tu. Sekejap. Korang mandi kat sini, lepas tu korang mandi dekat dalam ni kan. And then ini view korang. Waduh. Sini kita tengok view sini lah. Swimming pool dekat belah dalam sikit lah. Yang dia ada cover. Best guys. Okay guys, so kita dah baru settle mandi. Marilah kita bersiap-siap hari ni kita balik. Kita tak lama ke Genting. Dalam sehari 2 hari 1 malam. You guys ready nak balik? Ready. Semua dah ready nak balik. Semua tak tahan sejuk. Okay, so tadi kita dah settle mandi swimming pool. Jadi badan dah penat. Sekarang ni kita makan. So sebelum makan, kita boleh enjoy food. Kau tengok kat balcony dekat sini tempat. Setelah dia asap-asap kampus lagi. Enjoy. So kita dah selamat sampai di rumah daripada Genting ke sini. So, memang trip kali ni ke Genting even sekejap je, tapi aku rasa sangat seronok. Especially hang out dengan family aku. One of the best things. Kalau korang enjoy this type of video, make sure korang subscribe, like and share this video. Sebab apa? This is the starting untuk aku buat vlog lagi banyak. And we'll see you guys in the next video. Assalamualaikum.